Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertumpu kepada tingkatan 3 iaitu peribahasa. Okey, apa itu peribahasa? Secara asasnya, peribahasa merupakan susunan perkataan yang mengandungi maksud tersirat lahir daripada cetusan fikiran orang Melayu terdahulu, digunakan dalam pertuturan harian, menggambarkan sifat, kelakuan dan keadaan. Okey, kita tengok peribahasa dibahagikan kepada 6 kategori. Okey, apakah itu? Jom kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada 2 patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Okey, kita terus pada elemen yang seterusnya. Okey, apa contoh simpulan bahasa? Kita tengok ada 4 contoh kat sini yang saya boleh kemukakan. Satu ialah air muka. Apakah yang dimaksudkan dengan air muka? Air muka merupakan rupa atau wajah yang menggambarkan perasaan seseorang. Yang kedua, kita ada baik hati. Apa itu baik hati? Itu suka menolong, mudah simpati dan pengasih. Yang ketiga, kita ada cari jalan. Apa yang dimaksudkan dengan cari jalan? Cari jalan ialah berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara. Yang keempat ialah tangkai jerin, iaitu orang yang kedekut. Elemen yang kedua, kita ada kiasan. Kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan perlakuan atau sifat seseorang atau benda secara bandingan. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas dan nyata. Contohnya, angkuh seperti merak, bersinar seperti permata, cantik seperti bidadari, garang seperti harimau. Elemen ketiga kita ada pepatah. Pepatah ialah perihal yang berangkap dan terdapat pada kata yang berulang di dalamnya. Pepatah juga digunakan untuk menyatakan sesuatu penegasan, falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Contohnya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu pendapatan yang hanya cukup untuk hidup saja kalau tidak bekerja dan tidak makan. Kerana pulut santam binasa, kerana mulut badan binasa. Iaitu percakapan yang kasar kerap kali mencelakakan diri sendiri. Yang ketiga ialah hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu budi baik orang haruslah diingat selama-lamanya kerana budi bahasa tak dapat dibayar dengan wang. Elemen yang keempat, kita ada bidalan. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan kata-kata yang membentuknya. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Contohnya, kita ada indah kabar daripada rupa. Itu perkabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Yang kedua, kita ada melentur buluh biarlah dari rebungnya. Iaitu mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi. Yang ketiga, kita ada nasi sudah menjadi bubur. Itu sudah terlanjur atau tak dapat diubah lagi. Yang keempat, kita ada sudah terantuk baru terngadah. Iaitu sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Elemen yang kelima, kita ada kata-kata hikmat. Peribahasa yang terbit daripada ayat-ayat suci dalam kitab-kitab atau daripada percakapan serta penulisan oleh seseorang yang dihormati dan terbilang. Kata-kata tersebut mengandungi falsafah atau pengajaran yang berguna sebagai panduan hidup. Apa itu contoh kata-kata hikmat? Kita ada satu, bahasa menunjukkan bangsa. Yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang ketiga, kata-kata lebih tajam daripada kata pedang. Mata pedang, maafkan saya. Seterusnya, kurangkan gula dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman. Kenapa kita perlu gunakan peribahasa dalam kehidupan? Kerana ia mempunyai kepentingan dan kegunaan yang tersendiri. Iaitu satu adalah sebagai pengajaran atau panduan dalam melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua adalah menggambarkan nilai dan sikap anggota masyarakat. Yang ketiga adalah membentuk jati diri sesebuah masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keseronokan dalam pergaulan. Yang kelima, menyindir dengan cara yang sopan. Dan yang terakhir ialah menyatakan pendirian yang tegas. Itu saja untuk kali ini. Cikgu harap kamu akan lebih berseronok untuk belajar mendalami apa itu peribahasa. Sekian, terima kasih.